Macam tu background Gunung Jerai. Cantik lah. Dekat belakang sana. Lepas tu ni ada rumah ni. Okey, so pagi ni Kamal ada main dekat satu lokasi rumah klasik antara rumah yang ada dekat kawasan Yan ni. Sebenarnya Kamal duk lalu lalang kat jalan depan ni. Memang laluan Kamal hari-hari, tapi Kamal tak pernah singgah. Kamal duk nampak je rumah ni. Kamal duk kata one day satu hari Kamal nak singgah jugalah. Tapi kawasan rumah ni dia macam agak privacy lah. Jadi Kamal baru-baru ni dalam beberapa hari lepas, 2 hari lepas, Kamal ada meminta izin dekat orang jiran sebelah dia. Jiran sebelah dia tu family depa jugalah. Okey, rumah depan ni dengan rumah sana. Kamal ada pergi rumah sana. Okey tu. Design rumah dia sama. Depa bagi rumah ni rumah family depa juga. Depa adik depa juga. Depa bagi nombor owner rumah yang kat depan rumah Kamal ni. Untuk Kamal capture. Kamal duk target antara dua-dua rumah tu. Kamal ambil rumah depan ni lah. Sebab dekat depan rumah sana tu ada penghuni dia. Lepas tu bawah rumah dia tu ada beberapa biji kereta. Ada owner dia duduk. So macam ganggu sikit lah privasi depa sana. Dia dah renovate kat bahagian bawah. So kita main rumah ni dia betul-betul macam lama sikit. So Kamal nak buat video. Nak main buat video, nak rekod sikit. So Kamal dah nampak nombor. Kamal contact dia punya owner daripada semalam. Dia kata boleh main je. Tapi Kamal dah sampai dekat depan rumah. Kamal nak call sekali lagi. Sebab Kamal tak berani juga nak buka pagar rumah ni kan. Sebab kawasan ni privacy. Dia bukan buat untuk orang main-main saja-saja. Jadi tengoklah macam mana keadaannya sagi suasana kawasan dia tu. Kamal pun nak minta izin ambil capture dekat bahagian depan je. Okey, kita dah sampai. Alhamdulillah. Kita nak main capture rumah ni. Cantiknya apa. Ada mesin padi. Rumah dia masih dijaga. Keliling sawah padi. Rumah sana Kamal ada pergi. So kita nak capture rumah ni. Cantik ya Allah. Tapi sayang dah lama dah tinggal kan. Dah lama tak duduk. Wih, lawanya. Lawa kan. Ada pokok rambutan. Lama dah kami lalu. Alhamdulillah kami boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok view kat sini teduh redup je pokok-pokok. View tu background Gunung Jerai dekat belakang sana. Lepas tu ni ada rumah ni. Tadi owner dia pun kalut-kalut tadi. Cakap kat Kamal kata mai buat malah ambil gambar. Kamal dah minta izin kat dia dah. Design sini dengan sana sama je. Lama dah. Yang ni pun dia pakai. Okey, dekat depan sana tu mesti ramai yang tak tahu. Tu apa dia? Tu adalah orang panggil jelapang padi. Orang dulu-dulu yang buat-buat padi dengan jelapang padi ni memang sinonim lah dengan orang-orang yang buat-buat bendang dulu-dulu. View kat sini cantik. Lawa sangat. Ada kenangan cantik ni. Cantik lah view rumah ni. Dekat situ macam ada gelanggang takra. Kenapa aku rasa macam berat hati nak tinggalkan rumah ni ya? Aku dah rekod lepas tu aku rasa macam berat hati tinggal rumah ni. Sayang sebab aku rasa macam banyak benda nak capture. Cantik rumah ni. Dengan colour pink coklat ni. Jom kita nak keluar dah. Kita pagar.